Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini seorang suami meninggal dan meninggalkan zaujah, jaddatun dan akhun li umin. Jaddatun nenek, akhun li umin adik beradik lelaki seibu. Maka zaujah akan dapat 1/4, nenek jaddatun akan 1/6, akhun adik-beradik laki-laki seibu pun dapat 1/6. Jadi masalah ni berlaku lah. Asal masalah ialah 4. Asal masalah lebih banyak daripada saham. Jadi cara kes ni yang melibatkan salah seorang suami atau isteri, maka isteri tidak akan dapat rot. Yang lebih itu tidak akan dapat rot ni cuma kepada ulul arham. Sedangkan zaujah bukan ulul arham. Jadi ulul arham di sini adalah jaddatun dan akhun. Jadi kedua-duanya akan dapat baki daripada pusaka setelah tolak fardu bagi zaujah. Jadi zaujah dapat 1/4, jadi lebihnya 3. 3 ini dibahagikan antara jaddatun nenek dan adik-beradik laki-laki seibu. Dan kita tengok nisbahnya sama, 1 nisbah 1. 1/2 1/6 1/6 samalah. Maksudnya nisbahnya adalah 1 nisbah 1. 1 nisbah 1 inilah. Jumlahnya ialah 2. 3 tak boleh bagi dengan 2. Apabila tidak boleh bagi dengan 2, jumlah 1 tambah 1 ni akan didarabkan dengan asal masalah. Zaujiyah. Bagian zaujah ni asal masalahnya akan didarab dengan jumlah rot lah, 1 nisbah 1 sama dengan 2 darab 4 sama dengan 8. Ini yang 3 ni tarik di sini ni, dia pergi ke sini. Baki tadi itulah baki pusaka. Jadi waris yang ada bahagian di sini, untuk kita dapatkan dia punya bahagian di al-jami'ah ni, kita kena darab dengan baki pusaka sini, baki pusaka zaujiyah. Jadi 1 darab 3 sama dengan 3. Di sini bersama 1 darab 3 sama dengan 3. Dan kawasan sini pula zaujah pula dia akan darab dengan jumlah rot. Jumlah rot sini yang 2 ni. Maka 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi keseluruhannya zaujah dapat 2/8, jaddatun dapat 3/8 dan akhun dapat 3/8. Maka selesai masalah. Dapatlah angka yang bulat.